Tengah set up. Sekarang kita tengah hari ni Jumaat. Hari ni kita membakar lemang. Tapi kat luar panas gila. Jadi kita shoot sikit bakar lemang. Sekarang kita tengah buat dessert table. Bukan dessert table, candy table. Tengah set up. Tema dia klasik. Nice. Tengah prepare, okay, boleh Nescafe. Kita tengah prepare barang-barang untuk buat sate. Sampai dah. Ini ke yang dalam video hari tu? Macam lain je. Kejap. Ada gaya tak? Ada. Okey. Kita nak buat air kejap untuk orang-orang kat luar. Ni sebenarnya dah petang ni. Tadi dalam pukul 2, pukul 3 kita bakar lemang. Luar pun dah tak panas sangat. Kita nak buat air panas sikit untuk orang-orang luar. Hello, so video ni telah di-hijack pada hari ini. Apalah. So saya akan hijack video ini. Hari ni kita orang akan Tak. macam mana nak control? Oh, I don't know how to control this. Oh. So hari ni kita orang buat lemang. Lemang dah siap bakar. Itu hasil dia. Okay. So kita orang akan ada open house. Nampak kemah kat luar tu. Dah ada kemah semua. Okay, jadi kalau siapa nak datang boleh datang ya open house ni esok hari Sabtu. Nanti ada alamat kat sini. Saya datang Okay, so hari ni saya akan pass dia cakap bila. Okay, siapa datang open house ni saya datang hari Sabtu. Okay, alamat dekat sini. Kita tengah break sekejap sebelum kita sambung untuk buat sate. And sekarang saya akan pass the phone to someone who have been single her whole life. Betul ke? Who's your type? Yes, betul. Saya tak akan bercakap panjang sebab kau tahu percakapan saya dah tamat pada hari ni. Saya kembalikan kepada Kak dia. Okey, itu saja. Dah dapat ke resipi nak buat sate? Mana mic kat Angah? Angah kena cakap. Okay, I'll pass the mic tu. Dia dah kuat tahu bercakap, dia dah habis dah hari ni. She's Okay too lah. tired. So, kau cakap lah, I'll pass the mic tu. I'll pass the mic to someone who are the prettiest. Betul lah. Apa-apalah yang warna pink. Gemuk saya. Lupa tak ada nafas tadi. Saya ada mic juga by the way. Yang pasal biji. Kita tengah tunggu bahan, tengah tunggu resipi untuk buat sate. Tak, sama dah Sebab start tu. toket Betul sate tu. dia belum sampai Cakap daripada Anan, cakap Kuantan. Baru on dia balik. Jadi kita hold kejap lah sate kita. Tadi ada lemang yang dah siap masak. Nak rasa sikit lah. 10. Dah siap potong. Halia? Aduh, apa ni? Ada bawang pula dah. Tak ada. Ish. Okay. So, kalau dengar suara lain tu, minta maaf sebab mic satu lagi ada dekat Diana. Ni sedap ni. Bahagian kepala. Kepala lomang.
Ni dah basuh mak Oh, look at that. Oh, tapi dia hangit sikit. Tapi lembut sedap. Ucapkan selamat hari raya dulu. Lemang ni kalau makan lepas dia baru angkat dia memang sedap gila sebab dia macam panas. Lepas tu dia lembut. Lepas Kau tu tak dia bawa macam tak baju ke turun. kan? Mandi aja. Gimana racing sebesar sikit ni? Pes sate. Aku rasa dia beli cukup-cukup. Sos cili? Ada? Sebut cili kat mana? Apa lagi nak sos tiram? Kita tengah buat perapat untuk sate. Tak siap lagi sedang nasib baik saya serendah. Tahu? Ada tapi tak? Jangan risau. Adik tapi tak? Mak, ada tapi ke tak blender ni? Sebab ni dah banyak air. Kau nak cakap dengan tadi? Kalau nak pegat dia tak apa, put air tak? Ya, dia je lah. Banyak ke? Tak, cuba adik ambil situ. Tangan je teh. Tangan je. Ya, boleh je. Tak, cuba ambil dulu yang tu. Bah, saya tu mang Ke video. Haji? Haji tak payah? Pandang pada video. Video. Tu lah, kena Haji. Tumpah. Air tumpah. Ke powder. Panik. Mana powder? Okey. Letak. Letak. Kita ambil gambar dulu. Okey. Okey dah. Cantik langit kat belakang. Mana apa? Sebab dah nak Orange. maghrib. Kita tengok. Cantik. Look at the sky. Apa-apa? Ikutlah awak apa pilih je dalam peti dia. Kat sini kalau sunset memang cantik. Kita buka masa waktu lepas tu. Keluar berapa spending. Lepas tu letak dalam tu. Bag tu. Tengah gosip pasal luggage. Ni baru enhance. Kita masuk dalam ni kita tahu sikit. Tak, okey dah tu. Mami dia minum air teh dah 3 gelas. Abang, banyak sangat tu. Kencing lah tu bang. Tak boleh Ini budak ciki ni. Dah jatuh dah tak boleh dah. Dia dah lah. Dia buang api. Dia buang ke api tapi jangan dekat snack. Jom. Sekarang dah malam, kita nak sambung cucuk sate. Tak apa. Kena split dua sikit. Ni barang-barang yang kita dah perap tadi. Sekarang kita nak mencucuk sate. Satu berapa ketul? Ikut agak-agak sepanjang sampai ujung. Ini sate samsuri ke? Sate Ini sate kajang. sate kacang. Ada lemak tu sikit-sikit kalau nak letak kat tengah. Wah, itu kan tak sampai. Itu tu. Ini toke sate baru sampai. Leher tutup sikit. Apa pesen tudung tu? Jatuh. Dek. Tak. Ambil satu lagi bekas kat dalam aku. Kalau baru. Kalau beli maruh ada kulit. Kalau ada kulit. Dia kata kena letak sikit. Jadi kering. Tahu dah kenapa orang tu tak kulit.
Tu, atas tu. Gunting. Kakak. Ah? Gunting. Gunting. Tak sedap dah. Betul. Yang kita pakai Pak Mat tu. Oh, Pak Mat Western. Bukan Pak Mat Western. Ada tu. Bila awak balik saya tapi saya lupa awak tak kerja di Sarawak. Saya ada dah ikan dia kat sini. Relax. Saya tak pergi ke mana-mana. Chill out. Orang sini. Kena fokus. Ya. Tak cabut yang buat kerja. Apa yang bersih panas itu? Incoming ni kita punya ikan untuk laksa. Kita kena perisi lah. Struggle saya membuang ulat tu ke? Sekarang macam tengah nak hari hujan, ulat banyak gila nampak kat dinding. Nampak gunung kilo. Banyak gila ulat terbang. Itu ada macam kakadu. Ni kalau macam musim hujan memang selalu banyak ulat macam tu. Siapa-siapa ke tak? Sate kita sudah siap cucuk. Dapat berapa? Oh, tengah kira. Lebih 200 lah. Lebih pun. Ni pun dah 170. Ya. Kakak tadi dah 50. Alhamdulillah. Lepas hampir sejam, sate dan 108. dengan perisi ikan untuk laksa dan kita punya kuah kacang in the making. By model. Kuah kacang untuk sate dan nasi impit. Begitu sekali rupa saya. Sekarang dah almost 12 sebenarnya. Oh, ya ke? Ke baru pukul 11. Oh bukan, almost 11. Kita masih merewang. Esok majlis kita pukul 2. Menu kita macam-macam. Very the many. Tadi makanan utama kita orang nasi komet. Tadi. Tak. Tapi rasa rempah. Okay. Kita tengah buat laksa Pening. Telangan sama ni. Kuah laksa. Kuah laksa in the making. Masing-masing dah tak ada bateri dah. Lepas tulang. Kita kena ambil air tulang tu sebabnya air tulang tu yang buat sedap. Tak, ni hantar ke YouTube. Oh, YouTube. YouTube video panjang ni kena hantar ke YouTube. Marilah. Jemputlah datang. Jemput ke open house kami.
Wanda bentang unboxing. Kita ada beli tempat nak bakar sate. Tempat nak grill sate. Sekejap ambil sikit lah. Ada tak? Bawang putih ada sekali ke tadi? Bawang putih? Ada 2 lah. Ada dah. Ini ada pun tak apa tadi. Wah, nice. Agak boleh agak. Mak kata kan duduk. Ya. Nah ni dia ada benda tepi ni supaya kita boleh letak dekat sini. Tak apa ke tak barang-barang. Minyak ke, letak minyak nak sapu. Sekejap. Nyepek. Kita letak minyak juga. Kan biasa kita perlukan meja lah letak minyak. Sini dekat tepi je. Steady tak tempat letak ni? Steady kok. Oh, okey lah. Ni tempat arang kan? Sini eh? Oh, kalau kita tak nak letak ni pun boleh terus bakar direct je lah. Dan the best part is dia ada kaki. Cari sikit. Wow, dia tinggi. Oh, nice. Kalau dekat level bawah dalam store tak ada. Level pinggang ah. Sama tinggal lah yang abah buat. Lewing je lah yang tu. Janganlah. Yang abah buat tu Ongkit-ongkit dah. Macam mana boleh gepuk daripada besi je abang punya tu? tapi dah nak kiranya macam abah buat tu kan. Kau pernah dibakar dah. The next day. Hari ni apa? Is the day. So pagi ni kita nak susun meja kat luar. Tu dia kemah kita dah siap pasang. So sekarang nak susun meja dengan alih-alih alih-alih kereta semua. Ni pun dah siap basuh semua. Tinggal nak tu lah, nak susun meja. Mana? Belum ke senang dengan putih. Tak cukup tajam untuk buat naik. Tak, lagi pun baru gunting yang benda getah dekat apa sofa tu. Memang taklah cerita je. Meja dah siap susun.
Penat gila pagi ni macam mana sekejap lagi. Sekejap lagi masing-masing muka dah sememeh lah. Ben lah muka ni sekejap lagi. Kita tengah membakar sate. Hangit je habis. Okay. Sekarang dah pukul 1. Kita punya majlis pukul 2 ke 3? Pukul 2. Sekarang pukul 1. Alhamdulillah semua dah settle. Hari ni pagi ni memang penat gila. Tak sempat nak record semua benda. Tak sempat nak record kita punya itulah preparation semula. Sebab pagi ni memang busy gila dan sangat memenatkan. Tapi Alhamdulillah semua dah settle lah. Kita dah boleh siap lah. Makanan semua dah terhidang. Nampak siap ada label. Ini nasi dagang. Kuah nasi dagang. Laksa. Lomang. Rondang. Ni air kita belum macuh lagi lah. Sebabnya panas nanti cair. Dekat sini ada candy table yang kita buat semalam. So dah set up, dah bawa luar. Sini dessert table. Nanti kita letak kek lah kat sini. Okay, Alhamdulillah. Boleh tak duduk situ lah kita? Dah ramai orang. Rumah terbuka kita. Lupa nak ambil gambar makanan tadi. Tapi tak apalah. Tak sempat ni kan. Bye. Bye. Okay, thank you. Alhamdulillah tetamu ramai gila datang kat luar. Kita sekarang tengah ambil nafas sekejap. Sekejap lagi kita sambung tempat laut. Kita pun tak makan lagi. Panas juga ni. Tak sempat lupa pula nak ambil gambar sampai siap tadi. Ni dah berlemoy dah. Sekitar majlis kita. Cincau dah habis. Kita nak kena top up air. Pakai lipstick. Okay, ada krisis ke? Nasi tak cukup? Gendong. Sedikit. Dia tak tahu. Tak tahu nak bawa banyak terus ke sikit. Sekejap nak top up lah. Tak apalah. Wan, pandai senyum Wan. Senyum sikit. 1, 2, 3. Senyum ke? 1, 2, 3. Tak mana? Video. Lempok, beling tak ada lempok. Ada. Lempok di orang. Orang belakang. Bila cuan. Tadi habis sini. Dia. Ada backstage. Kau bila nak letak dengan lagi banyak yang lain. Okey,
Mak. Later that same evening. Alhamdulillah, settle dah majlis kita. Sold out semua. Alhamdulillah, majlis dimudahkan. Tak hujan hari ni. Semua clear. Alhamdulillah. Semua sold out. Tengok, lemang habis. Rondang tinggal sikit. Ni nasi dagang memang wawa dah sold out. Tinggal tulang. Lepas tu ni soto ada sikit lagi. Laksa pun ngam-ngam soy ada sikit lagi. Kita punya dessert pun habis. Kek pisang ada sikit lagi. Kek butter ada sikit lagi. Dan yang paling sold out. Weh, ada lagi. Rupa-rupanya. Ada lagi. Rupa-rupanya ada bakat buat bubur jagung. Kita tonggengkan dia ketika bagi tetamu untuk ambil tu Ni tonggengkan. yang mendapat pujian hebat ni. Kita nak repeat lah lepas ni. Tapi ni manisan ada tetamu bawa tadi. Lepas tu ada curry pop saja sikit lagi. Overall semua habis, alhamdulillah. Asal Cik Nah ke? Kita nak mengemas pula ni. Ni part berat sikit ni nak mengemas ni. Tak apalah, kita ramai. Culik budak. Celik budak. Budak berdua ni dah tukar baju dah. Tengok itu pun kau main berpeluh. Ini siapa? Ini dah kenapa? Bukan main berpeluh belakang tu tengok. Cina dah tukar uniform ke? Okeylah guys, sampai kat sini je video kita kali ni. Thank you for watching. Nak sambung mengemas pula. Bye.